Hai, nama saya Ayam. Hari ini kita nak belajar sains. Hai Aim. Acha bawa bahan-bahan untuk buat eksperimen. Selamat pagi Ain dan Aja. Hari ini kita akan meneroka kejadian alam, iaitu bahan di dalam air. Cuba kamu ramalkan, apa akan berlaku bila kita masukkan bahan ini ke dalam air? Ayam rasa batu akan tenggelam. Acha pula rasa span akan terapung. Baik, kita mula eksperimen sekarang. Ini ialah batu. Batu tenggelam. Ayam nampak batu di bawah air. Span terapung dan menyerap air. Paras air semakin naik. Cikgu ambil sedikit gula. Sekarang kita masukkan gula ke dalam air. Cuba kamu ramalkan. Apa jadi bila kita masukkan gula ke dalam air? Gula larut ke dalam air. Sekarang kita cuba garam pula. Garam pun larut dalam air. Kami nampak gula dan garam larut dalam air. Hari ini kita belajar bahan yang boleh larut dalam air. Sekarang kita akan mengelas bahan yang kita uji. Batu kita letak dalam kumpulan tenggelam. Span pula dalam kumpulan terapung. Gula dan garam kita masukkan dalam kumpulan larut. Kami belajar mengelas bahan. Ada yang tenggelam, terapung dan larut. Kami belajar mengelas bahan. Ada yang tenggelam, terapung dan larut. Kamu semua sudah membuat ramalan, ukuran dan pemerhatian. Kita bersedia untuk buat kesimpulan. Hari ini, Acha belajar tentang bahan dalam air. Ada bahan yang tenggelam, ada yang terapung dan ada yang larut. Kamu semua hebat kerana berani meramal dan berkongsi apa yang kamu lihat. Sains membantu kita memahami kejadian alam di sekeliling kita. Terima kasih. Jumpa lagi.